Hello dan Assalamualaikum guys. Welcome back guys to my channel. Bersama saya lagi Akil Syarudin. Setiap minggu korang layan saya buat Grab di sekitar Putrajaya atau di mana-mana sahaja yang dia campak. Dan minggu ini ya sekali lagi kita buat Grab. Macam biasalah guys, kita buat Grab dekat Putrajaya. So Alhamdulillah order yang pertama masuk. Jam sekarang 5.33 dan order pertama masuk geng. Wow, masuk triple. Intro dulu guys, kita intro dulu. Okay guys, order ni selesai. Wah, cantik lah guys. Okay guys, so untuk triple order ni sekali pandang hantar ke Sungai Tangkas daripada Putrajaya. Jauhnya, ya Allah. Dan satu order masuk salam noodle dan double order masuk secret resepi diplomatik guys. Okey, jom kita pergi ambil dulu order sambil-sambil kita nak membebel atas jalan, kita berborak guys. Kita pergi ke salam noodle Preston 15 dulu guys. Let's go. Okey, kita sampai salam noodle tapi parking kat situ penuh, kita parking kat sini lah. Tak ada orang kacau kan. Saya daripada Bangi tadi tak masuk order tu. Lepas tu bila dah sampai ke Putrajaya, dia hantar ke Bangi semula. So layan je lah kan. Nak buat macam mana? Alhamdulillah. Double order hantar rumah yang sama guys. Mantap lah. Rezeki aku lah. Bagus lah. Order macam ni bagus. Licin. Baik, Grab sudah siap kah? Ni nombor berapa? 071. Okay, thank you. Okay, order yang pertama siap. Walaupun receipt dia tak nampak apa. Baru nampak ke guys? Tak nampak apa. Tapi dia kata 071. Betul lah tu order kita dah tu. Ambil gambar dulu, check kena syak, tekan pick up. Alright. Next order kita ambil double order secret resepi. Petang ni nampak macam okey, cantik cuaca. Tengah hari tadi hujan, lebat sangat-sangat. Kalau korang tengok news dekat MRF tu ataupun dekat KL banjir lah. Sebab memang hujan lebat. So ya, nak buat sangat pesta air. So Allah Ta'ala bagilah air, mandilah ramai-ramai kat KL tu Alright, jom kita pergi ambil order secret recipe. Naik atas ni. Actually hari ni saya rekod pada hari Jumaat petang. Sebab kalau ikut plan saya nak rekod hari Jumaat tengah hari lah. Hari ni, tapi tengah hari. Tapi tu lah tengah hari tadi hujan lebat. Jadi saya tak boleh nak rekod lah video. Kita ganti video pada belah petang pula. Okay, jom kita masuk SR. Dah siap ke belum? Mestilah belum. Macam biasa lah guys. Grab siap. 062 581. Belum lagi? Alright. Kan dah cakap. Mesti belum punya. Okay. Okay guys, so order 062 581. Boleh tak ni? Tu koyak, cakap koyak. Alright. Kan saya dah kata sidai. Tadi jam, kejap kita tengok Alamak, macam tak muat lah guys. Nak simpan semua dalam satu bag. Dengan apa, salam noodle punya ni lagi besar. Sekejap kita kena adjust. Muat tak ni guys nak masukkan? Okey, boleh. Alright. Okey, cun. Tutup. Order ni tak ambil gambar lagi lah. Snap dulu, cek-lecak satu kali. Lepas tu kali kedua, snap 581. Alright. Okey guys, jom kita pergi hantar. Untuk order yang pertama dan order yang kedua, kita hantar alamat yang sama. Kita hantar ke Villa Merap guys, iaitu dekat dengan rumah saya. Villa Merap ni dekat Bangi. Tadi saya pusing-pusing tak masuk order. Rupanya orang Sungai Merap makan secret resepi geng. Dia tak makan nasi lemak maklong, dia tak makannya itik salai masta ke apa ke kan. Dia memang nak makan tekak western lah guys. So okay guys, jom kita pergi hantar double order ke Villa Merap. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai. Apa melintang Viva ni guys? Saya tengok keadaan cuaca sekarang macam nak hujan balik lah. Dekat Putrajaya nampak macam tak hujan, tapi dekat Bangi kemungkinan besar akan hujan balik. Katakanlah kalaulah hujan, saya kena stop recording ataupun saya kena balik sekejap sebab kita pun hantar kat area Sungai Merap. Saya nak kena balik sekejap untuk kita ambil satu lagi kamera, 360 punya kamera tu. Dan ya Allah, jalan serabutnya.
kita ambil kamera 360 untuk kita rekod lah. Tapi kalau saya buat macam tu nanti suara saya tak dengar. Tapi tak apalah, asalkan ada view-view tu jadilah guys. Ada suara sikit-sikit tu pun boleh lah. Sebab memang nak hujan ni, saya dah terasa hujan ni dah mula renyai-renyai, menitik-nitik balik. Ingatkan dah berhenti dah, bersambung-sambung lagi guys. Saya dah lama tak rasa suasana ataupun cuaca yang macam ni, sejuk. Suhu saya tengok tadi dalam Google 20 berapa tak? 25 kot guys. Sejuk lah geng untuk Sungai Merap. Sungai Merap, area Bangi, area Putrajaya, suhu 25, sejuk guys. Korang boleh tengok dekat langit guys, macam nak hujan balik kan. Korang tengok langit kiri kanan, memang nak hujan guys. Saya rasa saya kena standby juga kamera. Saya bawa kamera satu lagi lah, senang. Kalau kata hujan ke apa ke, kita ada standby lah kamera. Okay guys, Alhamdulillah kita dah sampai ke Villa Merap. Masuk kanan ni guys, dekat Experiment Kitchen. Okay, order pertama dan order kedua kita hantar dekat sini. Cantik. Nombor jalan 2. Okay, alright, kita dah sampai jalan 2. So rumah dia belah kiri guys, yang ini. Okay, Alhamdulillah selamat. Order yang pertama 071 iaitu order salam noodle. Lepas tu order yang kedua kita hantar order 581 SR. 581 order apa? Yang mana satu? 581 yang salad salad. Ada air ke 581? Tak ada air. So 581 yang ini. Melekat pula dia. Okay, alright. Kau nampak tak dah menitik-nitik hujan ni? Saya rasa hujan balik ni. Aduh, kacau lah. Assalamualaikum. Okay, letak dalam beg ni. Letak dalam beg lah. Letak dalam bekas. Okay, lepas tu kita ambil gambar. Order 1, cakap-lecak. Okay. Lepas tu tekan delivered. Aduh, line tak cantik lah. Okay. Lepas tu order SR pula. Satu lagi tekan gambar. Cakap-lecak. Cu. Okay, order yang kedua pun settle. Alhamdulillah, dua order hantar tempat yang sama. Dan korang nampak tak? Hujan dah start menitik. Disebabkan saya rasa macam dah nak start hujan balik, maka saya akan balik sekejap guys. Kita ambil kamera 360 dulu. Lepas tu kita start recording. Tapi kemungkinan besar kalau saya pakai kamera tu, suara saya tak berapa nak dengar lah. Okay, alright guys, saya dah sampai kat rumah saya. So saya parking sekejap lah kat luar ni untuk saya ambil kamera dulu lah. Assalamualaikum. Okay guys, so ini adalah setup saya buat kerja apa semua bersepah sikit lah. Hai. Mana kamera? Oh ni lah kamera. Okay, saya setup sekejap. Kita letak dekat kita punya ni. Lepas tu okay, kamera 360 saya akan letak macam ni. Dan ya, harap okey saja. Saya dah pernah try letak macam ni, kamera tak gegar. Tapi itulah, ada side mirror kan, so dia tak berapa nak ni juga. Okay, jom guys, kita hantar order yang ketiga pula. Jam sekarang dah 6-7 minit. Saya rasa petang ni saya santai-santai saja dengan keadaan cuaca yang macam ni. Dan ya, kita nak buat recording pula tu. Jom guys. Buang masa banyak dah ni, buang masa dah ni. Allah hai. Okay, untuk order yang ketiga guys, saya nak hantar order ni ke Jalan Pintar Taman Universiti, dekat JMI, belakang JMI. Berdekatan dengan JMI, betul lah tu. Dia dekat dengan JMI, belakang sikit lah. Okay, so Taman Universiti dekat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai. By the way, untuk kamera ni saya akan on kalau hujan betul-betul lebat. Kalau macam sekarang ni masih okey lagi, acceptable lagi. Kamera saya yang dekat dada saya ni okey lah, dia boleh lah. Tapi kalau dah lebat sangat, saya akan tukar lah pakai kamera 360 guys. Saya harap hujan macam ni sahaja, tak lebat lagi, tolonglah. Kalau lebat lagi, saya kena tukar kamera dan voice tak dengar dan video ni macam tak best lah kan. Tak apalah, kita tengoklah mana yang okey geng. Apapun, sekali lagi guys, Bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi ke Taman Universiti dekat belakang JMI. Semoga selamat sampai. Guys, saya dapati yang agak lebat dekat UKM ni pun boleh tahan juga. Basah juga. So, saya rasa mungkin saya akan tukar kepada kamera Insta360 ni lah. S5 punya kamera lah. Allah, kau mudahkanlah ya Allah. Kalau video ni tak siap, minggu ni saya tak ada video guys. So, nasib lah Saya pun sibuk. Sebelum ni pun tak sempat nak rekod video. So, itulah dia.
Cheep. Alright. Test mic. Okay guys, so saya rasa saya rekod kena pakai dia dua kamera. Kamera yang ni saya pakai untuk mikrofon saja. Dan kamera S5 saya akan gunakan untuk audio. Untuk video lah. So kamera ni kita akan simpan dalam bag dan kita berharap kita punya video pada kamera S5 sahaja. So anyways, saya okay, ni jam sekarang dah 6.7 suku pula. Dah 6.17. So itulah guys, dah lambat dah ni guys. Jomlah guys, kita pergi ke rumah customer lah. Ya Allah, bosannya. Jalan apa JMI alam sehari ni boring weh. Hari-hari macam ni tu. Guys, saya salah tengok lah. Taman Pintar ni bukan dekat belakang JMI. Belakang JMI tu Cerdik, Taman Cerdik. So Taman Pintar ni dia depan sikit lah daripada JMI kan. So nak kena lalu sini lah. Aish, bosan weh jalan dia ni, korang tengok ha. Aduh hai, kami sempit lagi. Satu masuk, satu keluar jalan dia. Waktu peak hour balik kerja, pergi kerja memang jam guys. Sabar je lah kan. Tak bila tak nak buat jalan lain, buatlah flyover, terbangkan jalan ni. Biar semua terbang lalu atas kan. Buatlah flyover, masalahnya tak nak buat. Tak tahulah. Rumah kami banyak lagi belakang ni. Okay guys, Alhamdulillah kita selamat sampai ke Taman Universiti, Jalan Pintar, Kajang, Selangor. So kita nak pergi ke rumah customer, lalu patut lalu depan sana pun senang. Ini dia suruh lalu, ini map suruh saya lalu belakang rumah orang. Aduh, boleh lah kita masuk je lah. Hujan-hujan ni aku malas lah nak marah-marah ke map. Kita ikut je lah map ni. Bahaya lalu belakang rumah orang ni. Kot ada anjing ke ataupun kereta keluar tak nampak ke, dah berdentum kan. Alright, kita sampai. Rumah dia nombor 11 guys. Hujan-hujan ni tak nampak 11 ni 11. Sebelah kiri guys, 15, 13, 11. Okey, rumah putih ni. Kita masuk ke dalam terus. Assalamualaikum. Alright. Minta maaf lah, kamera dekat motor memang tak nampak lah apa yang saya buat ni kan. Korang tengok-tengok je lah macam tu. Sikit-sikit nampak macam tu, okey lah tu. Okay, ambil gambar. Cek-lecak. Kamera kat situ, apa nampaknya? Cek-lecak ke apa ke? Dah cek-lecak guys. Okay, order ni settle. Hujan tak lebat guys, tapi lencun jugalah walaupun tak lebat. Dia renyai-renyai, tapi dia bila renyai dan lama renyai tu dia jadi basah. So itulah. Jangan tanya saya Kel kenapa tak tukar baju hujan. Dia kalau saya tukar baju hujan, mikrofon saya yang dekat leher ni dia tak dengar lah guys. So disebabkan kita nak buat video, saya kena tahan lah sikit kesejukan. Kesejukan hari ini, suhu tadi saya tengok 25 darjah Celsius. So itulah dia. Sejuk weh, 25 tu sejuk. Okey, jom kita pergi cari order yang keempat. Jam sekarang 6.26, baru 3 order. Entah apa aku buat atas jalan pun aku tak tahulah. Buang masa lah, banyak buang masa hari ni. Tak apalah, kita perlahan-lahan sajalah. Nawaitu saya hari ni nak buat video santai-santai sahaja. Tapi kalau kata boleh dapat 15 order, wallahualam lah kan. Tapi ni pun dah 6.30, baru 3 order. Nak dapatkan 15 job tu, kita ada 12 order lagi. Tak tahulah. Hari ni tak ada target apa-apa. Malam sekarang pukul 8.30 saya nak kena balik awal sebab saya ada exam malam ni. So, ya, mana yang sempat je lah guys. Jom, kita cari order yang keempat guys. Di sekitar Bangi. Bangi, tolong hadirkan order anda. Saya dah kepusangan dah ni. 1 jam baru 3 order. Jom guys, kita cari order yang keempat guys. Inilah sempang maut. Sempang 3, sempang maut saya panggil. Kalau salah sikit je, kau melambung. Sempang 3 ni kena, orang kata apa, tolak ansur lah daripada ketiga-tiga jalan, daripada ketiga-tiga arah. Dan ya, kalau saya bawa motor, saya memang jalan je lah. Kita angkat tangan, PCO dekat dorang kiri kanan, lepas tu kita keluar saja. Saya punya style macam tu lah. Okey, jom cari order yang keempat. Bangi, masuklah order keempat. Takkan aku nak pergi Putrajaya, jauh. Alhamdulillah, masuk order guys. Masuk KFC Bangi Utama. KFC Bangi Utama tu dekat, bukan dekat Warta ke? Ya doh. Masuk dekat Warta tu guys, jauh gila sih. Daripada UKM nak pergi ke Warta jauh tu. Tapi tak apalah.
Dah meminta nak order, dapatlah order. Dah dapat order, jauh pula dia tariknya hujan-hujan ni. Allah, sabar je lah. Padahal dekat Bangi Gateway tu boleh je bagi order, tapi dia tak nak bagi. Grab dengki. Dia tahu saya boleh dapat 15 job ni untuk hari ni, tapi itulah dia tarik saya jauh-jauh. So tak dapatlah target kita kan. Kita layan saja order, dan order ni adalah order cash. Oh tak, order dah bayar guys. Hantar ke section 6. Oh dekat je. Nak pergi ke sana tu jauh. Alright guys, kita sampai ke Warta Kimal Bangi dan saya akan parking di situ tempat rider macam biasa. Tapi sekarang ni masalah dia, macam mana saya nak bawa kamera ni. Kita ada 2 kamera sekarang. Satu untuk rekod audio, satu lagi untuk rekod ni lah, gambar ni lah, muka saya ni. Kita tutup satu lah. Saya bawa yang ni lah, kamera S5 lah guys. Untuk kamera S Pro okey kot, tak apalah dia. Biarlah dia duduk dalam dalam bag ni. Kan saya ingat saya cancel lah audio ni. Macam tak siap ni, malas lah nak tunggu. Dalam masa kita singkat kan, lepas tu kena sidai pula tu. So kita cancel saja, tak payahlah kita tunggu-tunggu kan. Saya pun malas nak bazir masa saya. So masuk order lain. Mantap, ikan bakar terangkat. Okay guys, so jam sekarang 6.43. Saya cancel order KFC ni sebab saya sampai pun order tak siap lagi. Lepas tu itulah, sepatutnya kalau ikutkan masa dalam Grab ni, order dah siap 10 minit yang lepas, tapi order tak siap-siap lagi lah. So saya decide untuk cancel saja, dan insyaAllah CR saya tak naik, cancellation rate saya tak naik. Dan kemudian masuk sekali lagi order ikan bakar terangkat. Ui, terpercik air Hanat. Buang asamnya Viva. Viva cepat, hijau. Alah, takutnya aku dah merah gila. Boleh lah. Dan masuk sekali lagi order guys, ikan bakar terangkat dekat Sungai Merap. Jauh pula daripada sini guys. Jomlah kita guys, kita pergi ke ikan bakar terangkat. Okay guys, kita sampai ke ikan bakar terangkat Sungai Merap luar. Boleh tahan hujan Okay, kita akan parking di sini. Alright. Kamera saya akan biarkan dekat motor. Saya masuk dalam kejap. Order belum siap lah guys. Lambat lah kedai. Okay guys, order 888 siap. Hey, order KFC tu lagi cepat lah aku rasa daripada ikan bakar terangkat ni. Tapi itulah, tak apalah. Saya pun dua-dua sidai, nak buat macam mana. Kita layan je lah. Okay, untuk order ikan bakar terangkat ni guys, sekejap saya check kamera sekejap. Adakah kamera dua-dua masih berfungsi? Adakah masih recording ke tak ke? Saya rasa masih recording. Okay, kamera S5 record, kamera S Pro pun record. Okay, tapi bateri macam dah nak habis. Awalnya habis, baru pukul 7 minit. Okay guys, jam sekarang 7 minit dan kita nak pergi ke rumah customer. Okay guys, untuk order ikan bakar terangkat ni kita hantar dekat Mirai Residence dekat Kajang. So kat Kajang 2 kalau tak silap saya. So saya akan buat U-turn dekat sini, dekat flyover ni. Tadi kan nak pancung terus pergi kanan, tapi macam bahaya lah, banyak kereta kan. So kita ambil jalan selamat, kita U-turn lah dekat sini. Okay guys, Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru order yang keempat. Jam sekarang dah pukul 7. That's why lah saya tak nak recording time hujan. Dia akan buang masa saya lah. Pasti nak kena handle 2 kamera pula kan. So jam sekarang dah pukul 7. Let's go lah, kita pergi ke Mirai Residence. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai guys. Let's go. Hey, handsome gila motor tu. Aku tak pernah nampak motor macam tu. Dekat Malaysia ada ke jual motor tu guys? Gila lah. Biasa kalau dekat negara jiran je lah. Sebelum ni saya pergi Endon tu adalah pernah lah nampak kan. Alamak, cik adik, cik akak. Cik adik, cik akak tak berani nak potong. Tak apa, slow-slow slow-slow ya. Ui, aku first time nampak motor tu dok. Serius lah. Okay, kita nak impact ke kiri. Ui, sejuk dia tak main-main weh. Sumpah sejuk bro. Alhamdulillah, order masuk. Order tadi dah masuk dah. Order tu dia cancel. Tak apa dah. Order tu cancel, masuk order lain kan. Sama je. Okay, ikan siakap. Ikan siakap tu dia baru nak mancing.
Tu pasal lah dia lambat. Alright guys, so order Mirai dah settle. Bateri S5 ada lagi sikit, ada lagi dalam 30%. Kamera S Pro saya dah tukar 2 biji bateri. Saya baru tahulah, rupanya kamera X5 ni punya bateri lebih tahan lama kalau nak dikomparekan dengan kamera S Pro lah. Tetapi dari segi penggunaannya S Pro lagi senang kalau nak dikomparekan dengan S5, nak edit dia apa semua kan. Tapi jimat jugalah bateri dia, boleh tahan lama lah. Ok guys, so kita nak pergi ke Petronas Jalan Reko untuk kita singgah ke McD Jalan Reko, dan kemudian kita nak hantar order ni ke section 3 lah. Dan kemudian saya rasa inilah order lah. Untuk hari ini saya nak layan 6 order saja. Saya nak kena balik awal hari ni sebelum pukul 8 sebab saya ada exam ataupun bahaya gila takutnya. Okay, sebab saya ada exam kejap lagi. So pukul 8 nak kena balik lah. Kita layan 2 order, kita tengok pukul berapa settle. Sebelum isyak kita balik. Tak boleh sebelum isyak guys. Saya takut saya tak sempat nak solat maghrib. Pukul 8 lah guys, last pukul 8 lah. Ok, jam sekarang 7.20, sempat lagi guys. Dah masuk double order, let's go. Ok, kita kena bagi signal pergi kiri. Jangan buat kesilapan yang sama macam apa adik-adik, cik akak tadi tu kan. Main masuk aja. Kita kena sentiasa bagi signal guys. Dalam hujan, malam, orang tak nampak. So kita kena alertkan orang yang tak nampak. Apa pun hati-hati di jalan raya. By the way guys, saya baru teringat kita ada bonus harian. Bonus harian saya kena target 15 order. Tengah hari tadi saya dah buat Grab, saya dapat 8 order. Betul, dapat 8 order. Dan untuk petang ni saya kena dapatkan at least 7 order lah untuk dapatkan 15 job. Jadi kita baru dapat 6 order. Kita kena check lagi 1 order lagi. So itulah, harap-harap settle lah guys. Jadi guys, saya nak kena target at least 7 order untuk petang ni. Saya baru dapat 6 job. Ada 1 order lagi lah kita nak kena selesaikan. Untuk dapatkan bonus harian pun jadilah, lepaskan bonus harian saja. Sekarang ni saya nak pergi kiri, sumpah takut tu. Motor kereta laju-laju tu. Kalau tak nampak apa pun, aduh hai. Tadi starting tak hujan tau. Ini jam dah pukul 7.30, lebat pula hujannya. Boleh tahan lah. Kesian lah orang yang meniaga bazar ni. Meniaga apa, pasang alam. Semoga dia murahkan rezeki semua orang. Okey, kita akan masuk daripada sini lah. Jalan pun jam. Aduh hai. Orang kajang. Cubalah duduk rumah. Janganlah sibuk keluar. Tak boleh ke? Duduk rumah, nak makan tu order je lah. Kita hantarkan. Alright, kita sampai ke Petronas. Dah lah guys. Saya tak nak membebel lah. Nampak pelik lah. Makin merepek saya punya bebelan. Saya ni isi minyak tapi macam penuh je. Tak apalah. Kejap lagi je lah isi minyak. Sebabkan kita hantar ke section 3, kita isi minyak dekat section 3 je lah. Alright, masuk dalam ni. Masuk ke sini. So nak parking kat mana ni, hujan ni. Dah lah dia punya packaging dia paper bag kan. Saya buat muka tak malu. Saya parking dekat tepi-tepi ni boleh ke? Ni tak kena hujan ni. Oh, kena juga. Saya akan parking kat sini. Kita park je, buat tak tahu Kita bawa keras kita je lah. Segan sikit lah tapi tapi yelah, buat tak tahu je lah nak buat macam mana. Parking pun limited. Aduh. Dah elok-elok tulis lah untuk Grab Foodpanda punya bike, tiba-tiba tak motor-motor siapa tak kan. Sabar je lah. Apa pun, jom kita pergi ambil order. Saya takut pula letak kamera kat motor. Hilang kang. Tolong McD. Siap. Nombor order kita 415936. Akak, saya nak paper bag kak. Nak paper bag 2, nak buat alas. Paper bag. Nak buat alas. Yang besar. Yang besar. Besar 2. Paper bag bang 2. Yang besar. Hujan. Okey. So kalau ni, okey. Kamera di bawah stand. Kita akan lipat macam ni. Pasti kita akan angkat stand ni. Yang kita letak atas untuk apa? Kita bagi paper bag yang diletakkan ni. Sebab kalau hujan kan dia basah. Lepas tu ada azir. Saya punya slipper licin. Terkejut aku. Okey, so kita akan drop dalam kita. Kena pakai alas. Kalau tak ada memang tembus lah kita punya McDonald kita.
elok-elok order burger yang sampai nanti. Burger tu dah berair. Tadi order 415, satu order lagi 936. Dia kena jegit bang. Kena jegit. Kak! Oh kak! Dia tak tengok. 936. Nanti abang datang. Okey. Ya. Bang, 936 Grab. Dah siap? Saya double order. Nak cek. Kena cek dulu. Kena cek dulu. Dia guys, ada disebabkan saya pegang kamera. Kalau saya tak pegang kamera, abang saya tak layan saya. Ataupun nak kakak dengan dalam ni dia tak layan saya garanti. Sebab McDonald punya staff ni, pengalaman saya ni lah, dekat Putrajaya Syaguri saja yang staff dia okey lah untuk saya lah. Selain daripada tu, McDonald bergantung lah pada staff yang jaga kat bang gerai ke ni lah. Depends lah. Tapi so far so good. Satu order lagi 936. Tak siap-siap. Okay, bang, terima kasih. Yang ini saya minta atas lah. Satu sebab dia tak berat. So okey kot. Kalau koyak-koyak sikit-sikit tu okey lah kan. Kalau yang satu lagi tu order tu banyak dan berat dia punya packaging. So risiko untuk pecah dia punya paper bag tu tinggi lah. Okay, waktu dah siap, jomlah kita jalan. So saya tukar gambar je lah kedai ni. Saya tak boleh buka bag dah. Kalau saya buka bag lagi, packaging yang dalam bag tu pecah lah. Sebab dia dah kena air hujan banyak. So jom. Kita ambil order guys. Kita ambil order, kita hantar order ni guys. Okay, so bismillah guys. Double order ni kita hantar ke section 3. Jam sekarang 7.34. Saya perlu dapatkan satu sahaja lagi job untuk saya settlekan bonus harian saya. Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai ke section 3. Alright guys, kita sampai ke Bangi Perdana section 3. So kita nak pergi ke Jalan 18. Okay, so Jalan 18 nombor 26. Adakah dekat sini 18? Betul tak? Okay, betul, Jalan 18 ke 19? 18 guys. So kita nak cari rumah nombor 26 sebelah kiri 10 2, 4, 6, 8, 10 20 246. Ni 26, cantik, sampai pun. Assalamualaikum. So nombor order kita 415 adalah order Lush Coca-Cola. Ni ada satu air je. Oh, ada dua air. Okey, 415. Sekejap cik apa? Basah je ya. Okey, kita keluarkan daripada bawah. Alright. Ni makannya, airnya ada dua. Sekejap Alright. Terima kasih. Boleh Okey. Terima kasih Ya, sama. Assalamualaikum. Alah guys, saya punya bag ni patah pula. Dia punya ni bukan patah, dia tercabut. Oh, boleh pakai balik. Boleh pakai. Okey, tak apa. Dia tercabut dia punya ni. Zip dia ni. Dah tak boleh zip. Boleh. Kita bolehkan dia juga. Alright. Tak boleh zip, terbang lah burger aku. Oh, lama sebelah sini tak ada tutup guys. Buat Grab dengan saya ni serabut dah. Bag ni pun aduh, zip pula pecah zip. Zip pula pecah. Elah, bot. Macam-macam masalah lah. Dah aku tak nak lah buat Grab. Zip pula pecah. Elah, zip pecah macam ni nak zip? Tak boleh zip dah lah. Okay guys, so saya tekan gambar tadi. Dah lah, aku dah serabut lah kan. Saya dah serabut dah. Saya tak nak buat video time hujan dah, tapi nak buat juga macam ni lah jadinya. Macam-macam BA lah. Aduh, serabut lah. Dia punya penarik zip tu tercabut. Lepas tu nak zip pakai tangan. Zipnya pula pecah. Cik, terima kasih. Dah zip saya pecah, macam mana saya nak tutupnya? Terbuka dah bag ni, terkulai. Alah.
Dah lah guys, cepat guys. Saya nak cari satu order lagi. Lepas tu saya dah tak nak bawa Grab lah. Saya nak berhenti lah bawa Grab. Pencen lah, pencen. Malas lah. Okay guys, let's go. Kita hantar order yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai. Macam-macam dunia ni lah. Patutnya sekarang ni dah solat maghrib lah. Tapi dah hujan, nak buat macam mana? Adalah slow-slow lah. Alright guys, kita dah sampai ke rumah customer. So, masuk kat sini. Lepas tu kita pergi kanan. Dan Alhamdulillah masuk satu lagi order guys. Nampak tak? Boleh lah tu. So, rumah dia nombor 9. Tapi tak nampak, gelapnya. 9 belah kanan ke kiri. Ni 2, 3, 4, 6. Belah kiri kot. Ada rumah kat belah kiri. Okey ni. Belah kiri. 1, 3, 5, 7, 9. Betul tak? Kalau ikut kiraan saya, 9 yang ini. Kenapa rumah dia macam ni? Ini nombor berapa? Nombor 19? Nombor 13? 13, 11, 9. Maksudnya kalau yang 13 15 13, 11, 9 yang ni. Nombor ni nombor apa tak nampak? Dia letak nombor 9. Kat sini dia tulis nombor 6. La ilaha illallah, angin akulah. Kalau nombor 6. Alah, pin dengan info tak sama. So kita kena ikut info. Nombor 6 yang ni lah. Okey. Tak nampak agak? Tak apa. Betul. Okey, Kak ambil aiskrim ni dulu. Okey Kak. Ada air satu sekejap Alright Kak. Terima kasih. Sorry Kak Okey. Okey, coklat. Okey, order yang ke-6. Betul, order yang ke-6 settle. Last order. Alhamdulillah jauhnya. Alhamdulillah, masya-Allah ni. Masya-Allah jauhnya. Okey guys, last order ni sekarang jam 7.50. Saya tak sure isyak pukul berapa. Saya rasa isyak pukul 8.20. So kita ada setengah jam sahaja lagi sebelum masuk solat fardu isyak. Dan saya belum solat maghrib lagi. Dan ya, masuk order Makcan Bangi guys. Bila masuk order Makcan Bangi, saya songsang sikit lah minta maaf lah orang Bangi. Okay guys, next order masuk Makcan Bangi. Dan order Makcan Bangi ni hantar ke desa hantar ke Jalan Seri Putra, Bandar Seri Putra guys. Disebabkan order Makcan ni hantar ke Bandar Seri Putra, kita akan lalu highway. Dan saya akan pastikan order ni settle dan saya boleh balik sebelum jam 8.10 lah. 8 suku paling lambat guys. Okay, let's go. Kita pergi ke Makcan Bangi guys. Okay guys, kita sampai ke Makcan Bangi guys. Saya yang order dan jalan terus. Saya harap order dah siap. Guys, order Makcan ni hantar ke Bandar Seri Putra. So kita nak pergi ke sana. Bandar Seri Putra dekat rumah hotel. Dia dekat dengan tol. Dekat sana dengan tol rumah. So kita nak pergi ke sana guys. Saya selamat sampai. Sekarang jam 7.08. Saya target saya sampai rumah dalam masa 8 paling lambat sebab azan isyak lepas tengah. Alright guys, kita sampai ke Bandar Seri Putra Laman 2. Okay, ini settle. Alhamdulillah selesai. Guys, saya cekkan betul tak kalau tak betul 18 jam memang isyak. Okay guys, betul guys, 18 order lengkap sudah. Okay, 18 order tak, 15 order, sorry. Lengkap sudah 15 jam guys. Nampak tak? Okay, so dah boleh balik lah. So saya off dulu. Okay guys, so setakat ini saja video saya pada hari ini. Terima kasih kerana menonton video Afiq Syarudin. Anyways guys, mungkin dalam video ni mungkin ada tersalah kata, tersilap bicara, saya mohon maaf. Okay, so saya harap korang enjoy dengan video saya pada hari ini. Kalau ada sebarang pelanggaran undang-undang di atas jalan raya, saya mohon jangan tiru. Dan juga kalau ada lampu traffic light ke apa ke kan, janganlah ikut benda-benda yang tak baik tu. Kadang saya memang kena kejar masa tu. Ada sebab-sebab tertentu lah. Macam sekarang sebab saya belum solat maghrib tu dah rasa kan. So saya harap korang janganlah ikut yang tak sepatutnya diikut. Okay guys, terima kasih sekali lagi kerana menonton video saya. Jangan lupa tekan like, share, subscribe. Kalau korang belum subscribe lah. Kalau dah subscribe, terima kasih. Kalau korang ada pandangan apa-apa sahaja, boleh share di ruang